sejahtera. Anda sedang mendengar podcast Suara Didik, berfikir, berbincang dan bertindak. Suara Didik ini adalah tempat untuk kita berbincang tentang isu-isu semasa dalam dunia pendidikan dan sosial. Hari ini kita nak bincang satu topik yang agak panas, yang agak relevan dan sangat penting dalam masa kini ni, iaitu peperiksaan dihapuskan menyebabkan pelajar tiada tanggungjawab sosial. Ramai kata peperiksaan ni dah tak relevan. Kononnya daripada peperiksaan ni akan dapat tekanan yang tinggi. Tapi ada juga yang risau bila tak ada peperiksaan, pelajar ambil sambil lewa dan hilang disiplin. Bersama saya dua panel hebat, iaitu yang pertama ialah Alia daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu. Beliau merupakan seorang pemindato terbaik tingkat kebangsaan dan beliau mengalas tugas sebagai yang dipertua di institut beliau. Dan yang kedua ialah Farisha daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris, dan beliau merupakan seorang pendebat terbaik kebangsaan. Melalui dua panel hebat ini, kita akan kupas bersama punca, kesan-kesan dan termasuklah isu-isu yang terbabit pada era ini dan cara untuk kita mengatasinya berdasarkan situasi di Malaysia dan di luar negara. Alia, kita akan mula dengan kamu dulu. Betul ke tanpa peperiksaan ni pelajar boleh hilang tanggungjawab sosial? Baiklah. Bagi saya, statement tu memang betul. Sebab peperiksaan ni sebenarnya dia bukanlah semata-mata tentang markah, tapi dia tentang disiplin diri dan juga nilai tanggungjawab. Jadi bila pelajar ni tahulah mereka akan dinilai, jadi mereka akan belajar bersungguh-sungguh, jaga masa, hormat guru dan juga rakan-rakan. Jadi itu semua adalah tanggungjawab sosial yang lahir daripada sistem yang berstruktur. Tapi kan, bila peperiksaan ni dihapuskan, pelajar mulalah rasa macam tak perlu pun nak belajar sungguh-sungguh ni. Sebab tak ada ukuran yang jelas, tak ada peperiksaan tu untuk menilai usaha mereka tu. Maksudnya peperiksaan ni bukanlah tekanan tapi panduan, kan? Ya, betul. Ia acuan dan bukannya beban. Saya setuju dengan pendapat Alia tu, sebab bagi saya peperiksaan itu sendiri merupakan satu alat kawalan diri kepada pelajar lah. Sebab peperiksaan ni wujud bukannya untuk semata-mata untuk memberikan stres kepada pelajar, bukan semata-mata untuk menekan pelajar, tetapi peperiksaan itu boleh membentuk etika disiplin murid. Sebab daripada peperiksaan, pelajar akan dapat belajar cara urus masa, jujur ketika menjawab dan juga saling bantu rakan ketika belajar. Jadi apabila sekarang peperiksaan dimansuhkan, pelajar ni jadi terlalu selesa, terlalu santai. Jadi mereka fikir semua perkara boleh main-main. Sebab apa? Sebab tak ada tekanan yang diberikan untuk mereka berusaha lagi. Jadi kita nampak sendiri, selepas peperiksaan UPSR dan PT3 dimansuhkan, ramai pelajar yang mula hilang motivasi, lepas tu kurang rasa tanggungjawab dengan pembelajaran mereka. Saya pun banyak je dengan macam cikgu-cikgu yang kata macam pelajar ni dah tak kisah pun dengan kerja rumah mereka. Betul. Kadang tu pelajar tu siap tanya macam, cikgu ni ada markah ke? Barulah diorang nak buat. Kalau tak ada markah mungkin diorang tak akan buat. Menarik. Jadi melalui apa yang kita dah bahaskan tadi, apa sebenarnya punca sampai pelajar ni dia boleh hilang rasa tanggungjawab sosial bila peperiksaan ni dah dimansuhkan? Baiklah. Punca yang pertama, di mana sistem pendidikan kita ni masih belum cukup kuat lagi untuk menggantikan sistem peperiksaan tu dalam bentuk penilaian yang berkesan. Sebab sekarang ni sistem pendidikan kita dah memperkenalkan pentaksiran bilik darjah, iaitu PBD, sebagai satu penilaian yang baharulah menggantikan peperiksaan tu, kan. Namun ketika PBD ini diperkenalkan, guru-guru dekat sekolah tu diorang masih keliru tentang cara untuk menilai aspek sikap dan nilai pelajar tu. Jadi pelajar pun ambillah kesempatan, kan, di mana mereka buat tugasan tu just untuk cukup syarat, untuk sekadar siap je. Sebab diorang tahu tak ada markah besar pun yang akan direkodkan daripada penilaian tu lah. Betul. Saya pun perasan benda tu sebab macam pelajar sekarang ni, dia buat tugasan ni sebab dia nak macam sekadar habiskan latihan, sebab bukan sebab tujuannya nak belajar, kan? Betul. Ya, sebab kat sekolah tu lah tak ada ukuran yang jelas. Itulah masalah dia. Betul.
Kalau Farisha pula macam mana? Macam apakah punca utama yang bagi Farisha menyebabkan pelajar ni hilang tanggungjawab sosial bila perasaan ni dimasukkan? Okey, bagi saya punca utamanya adalah sebab budaya belajar di Malaysia ni kita dah lama terbentuk dengan konsep belajar untuk periksa. Habis periksa tak payah belajar. Macam tu kan. Jadi bila sistem peperiksaan itu sendiri tiba-tiba hilang, jadi pelajar ni akan rasa kosong, akan rasa macam okey, tak payah belajar, tak ada periksa, santai. Jadi bila macam tu mereka tiada lagi rasa tanggungjawab tu dalam diri untuk capai sasaran. Sebab apa? Sebab tak ada ganjaran ataupun pengiktirafan yang jelas untuk diberikan kepada murid-murid ni. Dan satu lagi, kalau kita tengok era sekarang ni, era modernisasi, era digital, media sosial sangat memainkan peranan yang penting dan beri pengaruh yang besar kepada masalah inilah. Sebab kita tengok sekarang ni pelajar ni lebih teruja untuk buat kandungan TikTok, untuk jadi lebih popular, untuk jadi lebih viral, daripada nak buat program-program community, daripada nak bantu kerja amal sekolah. Jadi bila fokus murid-murid ni daripada nak belajar tu dah lari, nilai sosial pun makin hilang. Betul. Kadang saya tengok mereka pelajar ni lebih mementingkan video trending, viewer banyak, viral kan, daripada mereka tengok markah-markah ataupun pendidikan mereka sendiri. Okay, sekarang kita masuk ke bahagian yang paling penting ataupun yang agak penting bagi kita kan, iaitu kesan. Kalau penghapusan perasaan ni berterusan, apa kesannya kepada pelajar dan masyarakat kita? Okey, baiklah. Penghapusan peperiksaan ni dia memberi kesan yang paling ketara lah, di mana pelajar ni makin hilang rasa tanggungjawab terhadap diri dan juga komuniti. Mereka ni tak lagi menghormati guru ataupun sistem sekolah, sebab mereka rasa kalau mereka buat semua tu mereka tak dapat ganjaran tu kan, ataupun mereka tak dapat hukuman apa-apa pun. Sebab sekarang ni banyak sangat banyak hukuman yang guru-guru ni tak boleh buat. Contohnya macam berotan, berdiri luar kelas kan. Dulu buat benda tu macam benda biasa untuk kita, tapi sekarang cikgu-cikgu dah tak boleh buat dah. Jadi bila hukuman-hukuman macam ni tak diizinkan kat sekolah, jadi disiplin belajar pun akan jadi longgar. Jadi diorang tak berdisiplin. Bila disiplin longgar, hubungan sosial dan sekolah pun akan terjejas. Dan dari sinilah mula timbul isu-isu seperti yang membimbangkan, seperti buli kat sekolah kan. Memang banyak sangat isu buli. Jadi bila pelajar ni hilang kawalan diri, tak ada matlamat, mereka akan salurkan tenaga mereka ni dan tekanan ke arah yang negatif, ke arah yang tak sepatutnya untuk belajar tu buat. Jadi kita nampaklah yang tanggungjawab sosial ini adalah sesuatu yang berkait dan menarik. Okey, Farisha, macam mana pula pandangan kamu terhadap perkara ini? Saya setuju dengan pendapat Alia tadi, sebab kita boleh tengok sendiri kes-kes dekat Malaysia sekarang ni, macam kes buli di sekolah berasrama penuh lah kebanyakannya. Macam yang saya rasa penonton-penonton kita pun semua dah tahu kes di Sabah, iaitu kes Zara Khairina yang sekarang ni pun masih belum selesai lagi, dan banyak lagi kes-kes buli di Maktab Tentera Diraja ataupun di sekolah-sekolah yang lain. Ramai pelajar senior tingkatan 4, tingkatan 5 ni bertindak kasar kepada pelajar-pelajar junior. Bukannya sebab dia nak akademik ke apa, tapi sebab hilang rasa tanggungjawab sosial dan juga empati tu dalam diri. Bila sistem peperiksaan ni makin dikurangkan, pelajar yang sepatutnya sibuk belajar kini ada banyak masa lapang tapi tidak diisi dengan bimbingan nilai moral. Jadi mereka ni akhirnya mengisi masa lapang mereka tu dengan perkara-perkara yang tak berfaedah lah, sampai menindas rakan mereka sendiri. Ya, dan yang paling sedih lagi kan, bila budaya buli ni dia makin menjadi perkara normal untuk pelajar-pelajar tu. Macam dah jadi satu bentuk tradisi senior dengan junior. Macam junior tu yang kena buli akan buli junior lain lah. Macam berterusan benda tu. Padahal itu adalah satu tanda mereka ni kehilangan empati. Betul. Bila struktur kawalan diri tu tak ada, mereka akan cari kuasa palsu dengan cara menindas orang lain, menindas rakan sendiri. Dan kalau kita tengok, semua ni adalah bermula daripada kehilangan rasa tanggungjawab sosial dalam hidup pelajar. Kemasan kita ni menjadi lebih menarik dan hangat. Kita nampak kesan itu semakin serius. Tapi yang kita kupas tadi hanya kita tengok dalam konteks Malaysia sendiri kan. Jadi apakah isu sebenar yang kamu rasa dalam konteks
konteks Malaysia ni, apa isu sebenar yang kamu rasa timbul bila peperiksaan ni dihapuskan? Okay, baiklah. Isu yang timbul bila peperiksaan dihapuskan ni ialah kita hapuskan sistem lama tanpa menyediakan pengganti yang cukup relevan, yang cukup kukuh. Seperti UPSR dan PD3 kan dimansuhkan dengan niat yang baik sebab kita nak kurangkan tekanan pelajar, nak bagi tumpuan kepada pendidikan yang kemahiran lah kan, kemahiran pelajar. Tapi realitinya pelaksanaan hapuskan exam tu, guru tu akan terbeban dengan pelbagai borang pentaksiran, tapi pelajar tu tak faham tujuan sebenar kita buat tu kan. Jadi akhirnya mereka fikir tak ada lagi sebab untuk mereka berusaha keras ataupun belajar bersungguh-sungguh ni. Betul-betul. Betul, sekarang dah yang saya tengok pemerhatian situ. Pelajar ni dah suka cakap, tak payah hafal dah, tak ada markah pun. Betul. Sedangkan hafalan tu lah sebenarnya yang melatih fokus dan juga disiplin murid tu. Bagi Farisha pula, apa isu sebenar yang timbul? Okey, bagi saya isu lain yang timbul selain daripada apa yang Alia cakap tadi adalah jurang antara sekolah bandar dan juga sekolah luar bandar. Sekolah bandar macam kita tengok di kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya, Alor-Star, ada banyak aktiviti sosial dan komuniti yang boleh mereka lakukan. Tapi kalau sekolah luar bandar, sekolah di kampung, ada banyak kekangan untuk buat program-program macam tu. Kekangan dari segi sumber, kurang tenaga kerja, kurang kewangan. Jadi bila peperiksaan ini dimansuhkan, tiada penanda aras, pelajar luar bandar ni akan makin ketinggalan lah. Dia bukan sahaja menjejaskan tanggungjawab sosial, tetapi semangat kebangsaan pun hilang. Sebab apa? Sebab nilai kesamarataan antara pelajar bandar dan juga pelajar luar bandar tu makin hilang. Faham. Okey, menarik lah kupasan tu. Jadi yang tadi tu kita ni kupas di dalam negara kan, kita tengok dalam negara Indonesia. Jadi kalau di luar negara pula bagaimana? Adakah penghapusan peperiksaan ni beri penjelasan kepada pendidikan negara sana? Okey, kalau ke luar negara, kita tengok negara Finland. Mereka kat sana memang tak ada pun peperiksaan yang besar macam UPSR, SPM tu tak ada. Tapi pelajar mereka ni tetap bertanggungjawab sebab sistem pendidikan mereka fokus pada nilai kemanusiaan dan juga sosial sejak awal, sejak mereka kecil lagi. Daripada awal-awal sistem pendidikan. Jadi guru mereka ni dilatih untuk menilai bukan sekadar akademik pelajar, tapi pada sifat empati, kerjasama dan moral seseorang pelajar tu. Di Malaysia, kita ni masih baru lagi belajar nak buat macam tu lah, macam dekat Finland tu kan. Jadi bila sistem peperiksaan dihapuskan terlalu cepat, pelajar-pelajar kita ni hilang arah. Dia macam terkejut. Culture shock, betul. Kalau Saudari Farisha pula, bagaimana? Saya setuju dengan pendapat Alia tu. Macam kita tengok dekat negara-negara lain, Korea Selatan dan juga Jepun, peperiksaan tu masih ada, masih ditekankan. Tapi mereka juga menerapkan nilai sosial melalui disiplin yang ketat dan juga budaya hormat yang sangat tinggi. Sebab tu pelajar mereka masih beretika, masih beradab walaupun tekanan akademik itu tinggi. Kalau kita tengok dekat Malaysia, tekanan peperiksaan tu hilang, tetapi nilai murni pun tak dipupuk. Yang tinggal cumalah ruang kosong, dan ruang tu pula diisi dengan masalah sosial seperti buli, ponteng dan kurang ajar dengan guru. Maksudnya kalau kita nak hapuskan peperiksaan ni, kita kena ada nilai yang perlu diisi dahulu baru boleh berjalan. Betul. Baik, kalau macam tu, apa cara terbaik untuk kita atasi isu-isu ni dan macam mana kita nak pastikan pelajar kita ni tetap ada tanggungjawab sosial walaupun peperiksaan kita ni dihapuskan? Okey, baiklah. Cara untuk mengatasi isu ni lah. Okay, pertama sekali, kita perlu seimbangkan semula antara penilaian akademik dan juga penilaian nilai moral seseorang pelajar tu, sosial. Okey, kita bukan hapus peperiksaan sepenuhnya, tapi kita ubah formatnya supaya kita menilai macam sama rata lah antara peperiksaan, nilai moral pelajar, tanggungjawab sosial sebetul kan. Okay, contohnya macam markah tambahan bagi pelajar yang aktif dalam program komuniti, khidmat masyarakat ataupun kepimpinan sekolah. Jadi bila ada markah tambahan tu, pelajar ni akan lebih semangatlah untuk sertai program-program kemasyarakatan ini. Okey, penilaian akademik dia menumpukan kepada kecerdasan intelektual pelajar kan. Tapi penilaian sosial dia membantu untuk membentuk nilai dan kemahiran
insaniah pelajar tu. Jadi keseimbangan antara kedua-dua aspek ni ia pentinglah untuk melahirkan individu yang bukan sahaja bijak dalam pelajaran, tapi dia juga matang dari segi emosi dan juga sosial tu. Betul. Saya suka idea tu. Macam konsep merit sosial. Betul. Ya betul. Jadi kita bukanlah ambil markah berdasarkan atas kertas je, tapi kita ambil daripada Pelbagai aspek. pelbagai aspek. Sosial lah terutamanya. Kalau Sandil Fasha pula macam mana? Bagi saya pula, pihak sekolah dan juga KPM perlu kukuhkan pendidikan nilai dan juga civic melalui subjek yang sedia ada sekarang macam pendidikan Islam dan juga pendidikan moral. Jangan jadikan subjek itu adalah subjek semata-mata, subjek teori semata-mata, dan jangan pula menambah subjek baru. Seperti yang kita dengar baru-baru ni, KPM ingin mewujudkan satu lagi subjek baru iaitu pendidikan karakter. Sepatutnya subjek itu sendiri yang sedia ada, pendidikan Islam dan juga pendidikan moral itu perlu dikukuhkan. Bukan semata-mata teori lah. Biar pelajar turun padang sendiri, bantu masyarakat ataupun jalankan projek sosial dalam dunia realiti sebenar. Dan guru pun perlu diberikan latihan seperti dengan cara kursus untuk menilai aspek sosial pelajar ni. Bukannya hanya isi borang PBD semata-mata. Selain tu, peranan ibu bapa juga sangat penting lah, sebab didikan awalnya mestilah bermula daripada rumah, kecil-kecil dari rumah. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sebab kalau kita tengok kat sekolah, mustahil guru-guru ni dapat mengawal dan mendidik semua anak murid tu dengan sempurna, sebab terlalu ramai kan. Jadi mereka, ibu bapa ni kena terus pantau anak-anak walaupun tiada peperiksaan, supaya disiplin dan tanggungjawab tu tetap dijaga daripada rumah. Betul. Jadi kita nampak yang pendidikan ni bukan hanya tugas sekolah ataupun tugas sesuatu institusi pendidikan, tetapi adalah memerlukan sinergi daripada pelbagai pihak, termasuklah ibu bapa dan sebagainya. Okey, terima kasih Alia dan Farisha atas pandangan yang cukup penas dan cukup menarik untuk kita kupas hari ini. Ya, betul. Daripada perbincangan hari ini, kita nampak jelas bahawa peperiksaan ni bukan semata-mata ujian akademik, tetapi adalah sebuah alat untuk kita membina nilai dan juga tanggungjawab sosial dalam diri pelajar dan masyarakat lah. Dan penghapusan peperiksaan ni tanpa pengganti yang kukuh boleh membawa kepada masalah disiplin, kehilangan empati dan pelbagai isu-isu yang lebih serius lah, termasuk bully dan sebagainya. Betul. Kesimpulannya, pendidikan mesti seimbang, bukan hanya akademik tapi juga sosial dan emosi. Kalau tidak, kita akan terus lahirkan generasi yang hanya pandai teori tetapi lemah pada nilai. Sekian daripada kami di Suara Didik. Jumpa lagi di episod akan datang. Kita terus berbincang, berfikir dan berubah demi pendidikan yang membentuk manusia, bukan sekadar pelajar.